Pokok, ada apa dengan pokok ni? Ni rembat daripada gudang Bosijan ni, rembat pokok sebab kita nak tunjukkan contoh. Maklumlah dekat Malaysia kan, kita bukan dekat Indonesia. So kita tunjuk contoh pokok dari sini yang ni. Kalau jati kampung macam mana tu, Mokcik? Macam ni. Kalau jati kampung tu, dia tumbuh tu tegak and then dia ada rimbun-rimbun. Banyak dahan kecil. So bila mana ada banyak dahan kecil, dari bawah sampai atas, dia akan banyak mata-mata. Mata-mata tu kalau kita potong, kita buat papan, kurang cantik. Untuk buat produk. Manakala kalau jati perhutani ni dia tegak macam ni, tegak, dia punya dahan tu banyak dekat atas. Jadi bila mana dia potong buat papan tu, dia cantik. Itu kayu perhutani. Satu lagi, kayu jati kampung ni, bila kita nak tebang, hidup-hidup dia akan tebang. Dia tak ada prosedur. Tak sama macam kayu jati perhutani. Perhutani, dia orang akan ikut estimate masa. Dia orang akan contoh macam ni, keliling dia akan potong dulu, and then potong dulu kulit dia. Dia akan biarkan daun ni atas ni gugur. Dahan yang kurang kukuh tu biar dia akan jatuh semula jadi. So dia akan buat proses pengeringan selama setahun dekat tanah. Dia tak sama macam jati kampung. Itu dua. Kalau tiga, jati kampung dia tebang, masih ada kuantiti air dalam dia. Dalam 70% masih ada air lagi. Manakala kayu perhutani dalam 25%. Sebab apa? Dia dah biarkan selama setahun dekat tanah, kering macam tu. Jadi dia berbeza. Sebab tu ilmu ni kita untuk share sama-sama dekat acik-acik. Acik beli jati bukan sekadar tengok design dan bandingkan harga. Acik kena faham dari A to Z baru acik beli, dan fahami betul-betul apa yang acik beli baru senang nak jaga. So this is Gudang Bosijan, Parit Mustafa, Batu Pahat, Johor.